Dal sama dengan D, vokal U, konsonant B. Nak baca macam mana? Dub. Dub. B, ba ni sifat dia apa? Syiddah dan qalqalah. Jadi jangan dub. Dub. Jangan macam tu. Dub. 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 Okey, dub. Baik, seterusnya. Dal sama dengan D, vokal U, vokal panjang sekali lagi. Waw ni huruf apa? Buang. Tanda sukun di atas dia tu buang. Ralat dia itu. Waw tu huruf apa? Pandai. Sebab apa? Gapo huruf mat? Sebelum mat tu berbaris depan. Baris dhammah dah. Okey, sebab tu dia jadi huruf mat. Du. Dia ada dua vokal. Mana vokal satu lagi? Baris apa? Dhammah tu vokal pendek. Vokal panjang dia apa? Huruf mat. Tu ejaan dia. Sebab apa orang berbual dua U, dia ada dua vokal. Bila dia ada dua vokal, dia jadi bacaan vokal panjang. Bila vokal pendek bertemu dengan vokal panjang tu lebih kuat. Sebab tu bacaan dia jadi apa? Du. Panjang 2 rakaat. 1 2 3. Du. Pandai. Sekali lagi. Du. Dal ni jangan kuat, jangan dekat. Du. Yang tu jadi D. Tak nak. Du. Durian. Duit. Kita sebut duit ni. Duit. Arab tu duit. Dia bukan duit. Duit Melayu. Duit berapa ringgit? Okey. Baik. Du. Okey, dal sama dengan D, vokal U, konsonant S. Okey. C ni dia ada 3 sifat yang kena jaga betul-betul. Hams, rakhawa, sofir. Okey. Dus. Kalau baca Melayu jadi apa? Dus. Dos. Jadi dos. Dos bukan dos. Dus. Hati-hatinya dus. Okey. Dan sama dengan D, vokal U, konsonant I. Bunyi apa? Kalau baca Melayu jadi apa? Doi. Doi. Jangan baca doi Dui. Dui. Ya tu dia ada sifat apa? Yang pertama rakhawa, yang kedua sifat dia lin. Jadi kena baca apa? Dui.